Ini ialah bandar berpenghuni paling sejuk di dunia. Suhu musim sejuk di Yakut, Siberia biasanya sekitar 40 darjah Celsius, tetapi pernah mencecah sehingga negatif 64 darjah Celsius. Siapa yang tak dibesarkan di sini memang susah untuk menyesuaikan diri kerana pelbagai masalah mungkin korang hadapi seperti menyentuh besi boleh menyebabkan kulit melekat serta merta. Telefon dan peranti elektronik pula sering tidak berfungsi dan cecair dalam kereta boleh membeku dalam beberapa minit. Tapi untuk mengatasinya, penduduk akan membalut kereta dan menggunakan pemanas gas untuk memanaskan bahagian bawah kenderaan yang boleh mengambil masa berjam-jam lamanya. Pada bulan paling sejuk, ramai yang membiarkan enjin kereta hidup sepanjang hari supaya ia tidak membeku. Tapi amalan ini menyebabkan kualiti udara menjadi sangat buruk kerana asap exhaust kenderaan. Jika kereta rosak di luar bandar, seseorang boleh mati kesejukan akibat suhu yang melampau. Walaupun begitu, ada juga yang masih berani mandi ais. Musim panas di Yakut pula sangat singkat tetapi boleh menjadi sangat panas dengan suhu mencecah sehingga 30 darjah Celsius. Ini menjadikan Yakut tempat dengan perbezaan suhu paling besar antara musim sejuk dan musim panas di dunia. Komen pandangan korang.